Atok mereng. Lepas tu kata Syekh Athaillah dalam kitab hikam beliau, ijtihaduka fi ma dumina laka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalin alan timasi fi qalbi minka. Apa benda ni? Engkau bersungguh-sungguh duduk cari benda yang telah dijamin rezeki kamu. Nak lebih sangat, takut sangat, hak jamin dah. Kemudian kamu cuai daripada perkara yang dituntut ke atas kamu, tanda kebodohan dan butanya hatimu itu. Nah, bukan kata tak ambil makan minum, tak ambil piti. Nah, siapa dak mengaji, dak mari surau, dak mari apa, sama dengan hayawan. Nah, kata hayawan marah lu. Nah, carilah ilmu. Nah, tak bogi kat kita, kat keras. Ni kat lembek. Boleh pilih. Bukan wajib dengar dengan seorang tok guru ustaz je, boleh pilih. Tak. Pergi kat lembek, boleh. Tok guru lembek dak keras sikit pun. Carilah. Kalau tepuh di mikrofon, bunyi. Tak? Ada tok guru gitu. Tapi takut dak seronok nak ngaji. Takut jadi syok. Dia gitu.